Asas membeli emas ialah beli emas mesti dapat emas. Kalau tak dapat emas, itu bukan emas. Itu yang mentor saya Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i pesan dalam bukunya Wang Emas. Jadi bagi siapa yang nak bina kekayaan, tak perlu beli emas sekaligus sekali banyak, tapi sikit-sikit setiap bulan alihkan 10% daripada pendapatan kita ke dalam bentuk simpanan emas. Itu pun dah cukup baik. Kalau contohnya gaji kita RM3,000 dan simpan emas RM300, setiap bulan konsisten menambah sikit-sikit. Yang penting bukan emas tu yang membuatkan kita kaya, tapi habit nak simpan emas secara konsisten, itu yang akan membuatkan kita kaya. Dan bila kita nak beli emas, pastikan bila kita beli emas, dapat emas dan bukan benda lain. Dan bagi sesiapa yang belum ada lagi simpanan emas dan nak mula simpan emas bawah bimbingan saya Dr. Umar, boleh rujuk video plan saya untuk saya bantu.